Selamat datang ke Berita 101. Semakan terkini menunjukkan bayaran bantuan RM800 bagi Disember 2025 kini telah mula dikreditkan kepada penerima yang layak. Sejak pagi tadi, ramai penerima melaporkan bahawa RM200 pertama sudah masuk ke dalam akaun masing-masing. Bantuan ini berada di bawah RISDA, iaitu agensi rasmi yang mengurus bantuan musim tengkujuh atau BMT. Bayaran tidak dibuat sekaligus, sebaliknya diagihkan kepada 4 fasa bermula dari November 2025 hingga Februari 2026. Setiap fasa menerima RM200. Bagi bulan November 2025, pembayaran telah disalurkan seawal 7 November yang lalu. Untuk Disember 2025 pula, bayaran RM200 sedang dilakukan secara berperingkat. Jadi adalah normal jika ada penerima yang telah menerima bayaran manakala yang lain masih menunggu. Secara keseluruhan, jumlah BMT adalah RM800, diagihkan RM200 setiap bulan dari November 2025 hingga Februari 2026. Bantuan ini khusus untuk penoreh getah dan pekebun kecil yang berdaftar dengan RISDA atau LGM. Untuk menyemak status kelulusan, anda boleh lawati portal rasmi di bmt.risda.gov.my, masukkan nombor MyCard atau nombor pendaftaran penoreh untuk mengetahui sama ada anda layak menerima bantuan ini. Bagi tahun 2025, permohonan baharu dan kemas kini dibuka dari 1 Jun 2025 sehingga 31 Oktober 2025 selepas tarikh asal dilanjutkan. Walaupun anda penerima BMT 2024, kemas kini permohonan tetap diperlukan untuk dipertimbangkan bagi bayaran 2025. Antara syarat kelayakan asas adalah warga negara Malaysia, pekebun kecil atau penoreh getah berdaftar dengan RISDA atau LGM, keluasan kebun antara 0.1 hingga 4 hektar, serta penoreh perlu memiliki kad PAKG yang masih aktif. Jika portal rasmi sukar diakses, anda boleh hadir ke pejabat RISDA berdekatan untuk mendapatkan maklumat lanjut atau pengesahan status. Staf RISDA boleh mengesahkan sama ada permohonan lengkap, lulus atau masih menunggu proses bayaran. RISDA dijangka meneruskan program BMT untuk 2026 seperti tahun-tahun sebelumnya. Penerima disarankan bersedia untuk kemas kini dan menghantar permohonan baharu sekitar Jun 2026. Itu sahaja laporan terkini mengenai pembayaran RM200 bagi Disember 2025 di bawah Bantuan Musim Tengkujuh RISDA. Untuk sebarang pertanyaan, tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.